Macam biasa bangun pagi-pagi terus masak nugget sebelum Atuk sampai rumah. Nana dengan Atuk memang hantu nugget. Yang ni pula masak untuk Noah. Kau awal ni bawa apa? Kenapa bawa baju siap-siap ni? Atuk ayo. Dengan periuk nasi dia bawa. Pukul berapa masak nasi lemak? Pukul 2 bangun. Delek ya. Handsome boy. Ada sambal sotong, ada sambal ikan bilis, ayam goreng, telur goreng. Limun pun Wan bawa dari rumah. Ni pasta untuk Noah, nugget untuk Atuk. Nugget hangus pula. Hati tarik Wan tak pernah tinggal Pagi ni mas benar patah. Lepas makan Atuk dah nak balik. Uncle B baru bangun masam gila. Bangun. Ruby bangun. Kat mana-mana dia boleh tidur. Masam. Ya Allah, baju Noah tengoklah dah terlondeh. Masih koma. Uncle B, what happened? Weekend ni cucu mama semua dekat rumah. Memang rasa terbalik rumah. Mama baba siap sediakan ekstra tilam dekat bilik abang. Risau Aira jatuh katil. Tapi bilik Uncle B tetap pakai tilam lama. Dah letak comforter pun rasa nipis. Untuk tilam Uncle B kita tambah topper je. Ni mama order kat TikTok shop. Sumpah function untuk katil lama. Nak jadikan comforter boleh, nak jadikan topper letak atas katil pun boleh. Topper ni sumpah tebal and lembut. Tapi langsung tak berat, senang je nak basuh. Yang ni king size tapi kita letak je kat katil Uncle B yang single. Tengoklah sumpah tebal and fluffy. Macam baring dekat tilam baru. Yang ni lagi Uncle B susah nak bangun. Bila baring sumpah selesa, tebal. Tengoklah buntal. Kita siap-siap pasang. Yang ni lompat banyak kali pun tak sakit belakang Oi Uncle B. Ni apa AB terkejut tengok tilam dia tembam semacam. Member terus baring. Selesa lah pemilu. Kan dah cakap lagi seronok lah member tidur sampai ke pagi. Lagi teruk lah tidur